Saya tanya diri saya dan saya tanya kepada UMNO. Ini adalah pandangan masyarakat ataupun ada pihak-pihak yang telah pun diplanted untuk mengatakan bahawa tindakan UMNO ini sebagai tindakan yang menyusahkan rakyat dan juga merebut kuasa untuk menjadi Menteri Besar. Ini bukan matlamat kita. Saya sudah menjadi Exco Kanan Kerajaan Negeri dan perbincangan kita saya bukan nak jadi Menteri Besar. Anybody can be Menteri Besar. Saya boleh, Datuk Fazal boleh, Datuk Mustafa boleh. Dan bukan kita, I want to be MB dan saya jadi MB. No. Keputusan ini dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Bukan saya. So, ini bukan matlamatnya. Jangan silap faham. Keputusan ini kita ambil hanya untuk memastikan supaya kestabilan urus tadbir kerajaan dapat dijalankan dalam keadaan yang proper. Dalam keadaan yang, orang kata apa, dalam keadaan yang tersusun. Lebih-lebih lagi yang melibatkan institusi adat dan perlembagaan. Kan itu saya bagi tahu sekarang setelah apa yang berlaku ini kita sedang meneliti apakah option-option yang mengikut perlembagaan yang boleh diambil oleh UMNO dan Barisan Nasional, terutamanya kesemua 14 ahli Dewan Undangan Negeri untuk memastikan kestabilan ini terus wujud di dalam menghadapi kemulut ini.